Nak makan cincin saya. So, hari ni detik sejarah untuk pygmy kita hari ni. Selama ni dia duduk tompek yang kurang selesa. So hari ni kita tengah plan untuk pindahkan dia ke tompek yang lebih selesa, lebih menarik, yang pastinya paling cantik dalam Malaysia. Kandang pygmy koala. See you dekat depan. Kalau tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor ni ibunya hanya 2. Tengok ni sangat cantik. Ni cantik sangat. Nampak? Dia nak makan cincin saya. Pegang elok-elok. Mem. Come. So kita bawa masuk ibu dia juga sekali. Alah lawanya. Okay, go. Okay. Just nak bagi tahu. Yang ni tengah bunting. So saya yang bawa dia pergi sana. Allahu Akbar. Ni kita akan masuk yang petak bunting. Kat ni pygmy yang kita ada ni 2 ekor induk melahirkan, setiap ekor tu melahirkan 3 ekor. So kalau tengok dalam ni yang ni kebiasaannya 3 ekor juga. Yang ni pun 3 ekor. Yang ni pun nampak looks like macam 3 ekor. So yang ni semua adalah bunting berat. Yang ni pun kita akan pindah juga. Now kita ada grup jantan. Kita akan pilih lagi 2 yang best untuk kita masukkan ke rumah baru. So ni kalau perasan ni Fik, ni adalah pejantan-pejantan yang terbaik yang kita dah sapihkan, yang kita simpan untuk kita punya biak baka lah. Ni Arman Black orang panggil, hitam. So ni antara yang terbaik lah. Oh, no. Setengah jam. Dah settle. Lebih kurang dalam 30 ekor. Kita akan pindahkan dulu. Balance ada lebih kurang dalam 3 ekor kita simpan untuk masa depan. Okay, hari ni adalah detik bersejarah untuk kambing-kambing pygmy ni. So daripada rumah husang ataupun rumah sementara diorang. So alhamdulillah rezeki koala kita dapat buat banglo yang baru untuk diorang. Saya rasa lebih selesa. Ada tompek permainan dan sebagainya. Korang boleh tengok sendiri. So kita akan lepas dengan cara yang paling cermat. So tengok. Jom. Bayar bagi saya. So alhamdulillah ini adalah yang pertama yang kita akan masukkan. Teruskan. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah dia detik bersejarah untuk tim koala kita. So hari ni kalau tengok diorang akan tidur dekat rumah baru diorang. So saya belanjur sikit, jom. Okay. Ni diorang punya nature dia sendiri, diorang suka panjat. Sudah panjat. Tengok sini, dia panjat. So Afiq boleh pergi belakang sana. Dekat sini lah diorang akan panjat, diorang akan melintas. Kalau KLCC ada jambatan KLCC, kat sini kita ada jambatan koala.